Okey geng, kita nak ke jeti kan. Hari ni partner dengan adik Okey geng. Ni nombor sewa dia. Buat sewa Wan. Telefon 0173529998. Call nombor untuk mancing jangan macam-macam Berwarna-warni lah. Okey, ni tandas. Nak pakai tandas boleh sini. Sini tempat boleh tidur. Ni bot dia semua. Dekat jeti. Assalamualaikum. Anak udang nak apa? Anak udang. Dua apa? Saya satu lah. Dua. Bismillah. Taklah ada rezeki banyak. Menari. Tu. Aku rasa anak udang aku nak dua lah. Aku nak minta tiga. Okey bang. Kita dah dekat dalam bot lah. Ni lah lokasi dia. Jeti Abang Wan. Boleh lah, nak try kat Sungai Perak Kampung Esok. Okey geng, hari ni saya pakai masih perambut Y kan Cubalah tengok macam mana. Kita layan dia. Kita minta hari ni ada rezekinya. Rambut ni masih sama geng. Dia pakai mata angler. Dia punya leader brand Zenith, daripada brand Zenith 10 LB. Umpan kita macam ni lah. Pasang anak udang, kepala picit, bagi keluar sikit mata dia. Macam berjalan lah. Tak apa, nanti kita ejah balik. Okey geng, ni spot pertama. Apa-apa nanti kita tengok macam mana. Bolehlah. Alhamdulillah. Pancing dia pun makan kan.
Ni ikan. Ini tak ada. Pancing ni ada dekat. Tak tahulah ikan ke udang ke. Macam udang. 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 Alhamdulillah. Udangnya lembik. Alhamdulillah. Strike gang. Strike gang. Ni ikan apa ni? Ikan ubi ke? Boleh tak ambil? Macam ikan. Alhamdulillah. Jangan tunjuk kat orang. Nanti dia pagi depan kita. Ngam-ngam pula pagi depan kita. Alhamdulillah geng. Umpannya dah habis geng. Cuma dia ambil Luminous bite. Alhamdulillah. Datang dah Mi. Datang Mi, jaga Mi. Alhamdulillah geng. Ni dia. Ni kalau datang dia macam itulah saiz dia. Mantap. Kalau datang dia macam itulah Mi. Yang penting kasih halau ikan dulu. Dia kalau datang gini. Alhamdulillah. Ini boleh turun. Kalau datang macam ni barulah semangat mancing. Geng, spot ni tak pernah turun sini. Dalam ni. Kalau dah datang ni. Kalau ikan dah lari ni, macam ni ni. Tengok dia makan. Engau. Kau kena kat misai dia. Tak boleh dekat jenguk. Campak semua. Mantap geng. Saiz dia. Kita dah cakap dah, kalau ada ikan, tempat air cantik, ikan dah lari, mesti ada punya. Tu seekor lagi. Seekor lagi ni. Bismillah. Tapi ni ikan ni. Mesti ada punya udang. Tunggu dia lari je ikan. Macam ni. Ni lah penyebab dia tak mau makan. Kayak kacau. Okay, geng. Kawan dah terbakar dah tu. Silat kita rajun dalam sungai cari udang. Akhirnya Min, datang dia Min. Tapi ni tak ni sangat. Untung dia tak. Dia. Apa ni? Tak besar sangat. Alhamdulillah.
setengah. So kita dah nak gerak balik lah. Dah kemas barang. Okey, untuk hari ni bolehlah adalah hasil sikit-sikit walaupun tak banyak. Bolehlah untuk makan. Alhamdulillah. Cukuplah ni. Ni kan hasil dia. Tulisan 26 hari bulan 26 hari bulan 4 2026. Ni pakai satu hari je. Dia tak berapa cantik. Adalah seekor jenggu. Itu je lah yang dapat saya buat video hari ni. Cuaca pun okey, cuma arus dia slow, cuma bila surut tu air dia agak laju deras. So saya cari pot yang agak air slow lah, macam kat sini, dari sini lah, dekat belakang sangka ni. Tu masih ada orang mancing ni, 1, 2, 3 pot. Kirakan hari ni hasil agak kurang lah, tapi cukup lah untuk saya makan satu keluarga. Member pun, adik pun dapat, boleh tahan lah. Dia pun antara yang biasa mancing kat Teluk Intan ni Tapi hari ni memang tak memihak kepada kami lah, nasib kurang. Mungkin air banyak hujan 2-3 hari dekat area sini. So bila air surut tu laju. Okay geng, kita jumpa lagi lah next video. Kalau ada yang kurang, Apip minta maaf lah. So jangan lupa support Apip, video-video Apip, like, komen dan subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Jangan cakap ni. Di bawah.